keluar daripada masalah kewangan, mungkin ada ke orang lain tu sedang tunggu ilmu-ilmu kita ni, mereka menghadapi masalah yang sama untuk selesaikan masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jadikan konten ni sebagai simpanan ilmu. Bahasa mudahnya, khazanah ilmu ni tuan-tuan. Kita menulis atau kita buat video supaya ilmu tu tak hilang, kita boleh rujuk semula. Kalau ada orang lain dapat manfaat, alhamdulillah, itu bonus. Dan kita yang dapat pahala, kita sebar ilmu. Ketiga, tentang kita kena sharing tuan-tuan, bukan teaching. Tak perlu nampak pandai, kita tak perlu tahu semua benda, no. Cukup kita share apa yang kita faham, jujur. Hari ni kita belajar ilmu baru, kita praktik ilmu tersebut. Esok kita belajar lagi, dapat ilmu baru, share lagi. Pilih platform yang selasa dengan kita. Ada yang suka menulis, betul tak? Ada yang suka menulis, yes, teruskan. Ada yang suka buat video, yes, teruskan. Ada yang suka buat iklan, silakan. Apabila kita buat sesuatu yang kita suka ni, kita minat, kita lovely, kita akan rasa kita akan lebih bertahan lama. Kita kena bina rutin sedikit demi sedikit. Ini yang seterusnya, kena bina rutin sedikit demi sedikit. Jangan terus paksa diri kita terlalu banyak sampai kita rasa penat, rasa gitu nak buat. Kalau buat video, mulakan satu video sehari atau ikut kemampuan. Minta bagi tahu, biar sedikit tapi konsisten. Daripada buat banyak-banyak tapi tak konsisten, no, mana boleh. Baik buat sikit-sikit dan konsisten. Tak mampu lah buat 5 video, okey, buat 3 video. Tak mampu lah buat 3 video, okey, cuba buat dulu 1 video, 2 video, 3 video dan konsisten. Okey, ambil selesa. Seterusnya tuan-puan adalah fokus kepada proses, bukan hasil. Kita setiap hari ni tuan-puan, kadang-kadang kita fikir, kenapa posting saya ni tak banyak like? Kenapa pemberian ni post video banyak like? Contoh, kenapa orang register tapi tak membeli? Kenapa bila Cik Haikal daftar orang membeli terus? Kalau setiap hari kita ukur hasil tuan-puan, memang rasa kecewa. Sebab tu apa yang kita perlu buat, kita kena fokus belajar satu ilmu dan kita share ilmu tu everyday. Kalau nak buat konten, fokus siapkan 1000 konten. Kalau nak menulis sekali pun, fokus siapkan 1000 posting. Kalau nak buat live pun, fokus untuk buat live 1000 kali. Jadi pada peringkat awal ni tuan-puan memang rasa pahit, rasa malu, rasa susah, betul tak? Tapi apabila kita bina rutin kita sedikit demi sedikit, kita ni akan menikmati proses tu. Inilah yang dinamakan fasa membina diri tu. Jadi ubah balik strategi kita, daripada paksa diri untuk konsisten kepada build keseronokan terhadap proses. Tuan-puan, apabila proses tu menjadi keseronokan tuan-puan, dengan sendirinya kita ni akan konsisten. Apabila kita konsisten, kejayaan ni cuma persoalan masa saja. Jadi itulah rahsianya, mudah. InsyaAllah kita akan cipta kejayaan sama-sama. Ini semua bukan saya nak sampai kepada tuan-puan saja, saya sampaikan kepada diri saya sendiri juga. Saya rasa itu cukup sahaja untuk malam ni. Success is predictable. See you at the top. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator Cik.